Okay, Assalamualaikum guys. Okay, ramai yang DM Abang AI Bot, minta Abang AI Bot buat video untuk kereta Beza nak test yang Carbit Link ni. Okay, so korang boleh tengok sekarang. Okay, kalau nak guna dia senang saja. Okay, korang cucuk je kabel ni dekat sini. Okay, lepas korang dah cucuk, nanti lampu dia akan menyala dekat sini tau. Okay, lepas tu korang kena buka Smart Link. Okay, korang kena buka Smart Link. Nampak dia tengah connecting. Okay, lepas tu korang pergi dekat setting handphone korang. Lepas tu korang pergi dekat Bluetooth. Okay, lepas tu korang cari ni, nampak ni CarPlay Auto 7E ni. Mana? Okay, yang ni nampak dia suruh pair. Tekan pair. Okay, allow. Lepas tu nampak nanti dia terus auto connect. Okay, connect. Nampak tak? Dia dah keluar dah. Okay, so kalau korang nak guna Waze, nak guna Maps, korang nak buka YT Music, Spotify boleh. Cuma YT Video dengan Netflix je yang tak boleh. Okay, yang penting korang kena install siap-siap aplikasi yang Abang AI Bot sebut tadi tu, kan? Baru korang boleh guna. Nampak Spotify, nampak Waze. Okay, thank you.